Korang macam aku tak? Hari cuti je, lepas kemas-kemas rumah, kita me time sekejap. Kita ngopi-ngopi, ngetih-ngetih. Kali ni kita pergi Zeus Coffee. Relax sekejap sebelum kita pergi pasar. Lepas ni nak masak, nak beli barang masak. So kita mengopi kejap. Kali ni kita nak minum apa? Kalau aku lah, dekat Zeus Coffee aku paling suka Spanish latte. Kalau sekarang nak dessert ke apa tak nak. Aku nak lasagna. Lasagna dia sedap. Serius sedap. Korang try lah. Kan? Memang sedap weh. Siapa dah try, korang boleh komen kat sini. Sedap ke tidak lasagna dia. Spanish latte dia memang nombor 1 lah. Memang sedap lah. Kan? Less sugar. Gitu. Korang kita macam biasa lepak-lepak. Okey, dah siap dah. Oh, ini aku punya Spanish latte. Memang inilah relax kan. Time kita sebelum kita memasak-masak. Relax kejap. Jangan mengejar kejap. Ini lasagna dia korang. Aku cakap sedap kan? Memang sedap weh. Korang dah try tak? Pada aku sedap lasagna dia. Kena dengan tekak aku. Kan? Sedap, likat dan juga relax. Menarik kan? Susah pula nak buka. Sebelah ke tangan kan? Pakai sebelah tangan ni lah gayanya. Tengok kejadiannya. Kita apa-apa lagi ngap lah. Ni sudu, dia bagi sudu kayu jom kita rasa. Macam tak pernah rasa je kan. Sedap weh, memang sedap. Korang try lah. Kan, mana tahu nak me time kan. Mengopi-ngopi sambil makan lasagna. Apa susah now? Sedap. Awak try lah. Sedap. Sesuap lagi. Tu dia korang. Kan, memang sedap. Yang penting korang bila dah makan, kemas lah. Kita ajar dan didik diri. Lepas makan, sendiri kemas. Walaupun ada pekerja dia, tak payahlah korang. Diorang pun banyak kerja. Apa salahnya kan kita membersihkan apa yang dimakan. Dah settle. Korang subscribe subscribe kita.